neraca yang mempengaruhi naratif itu perlu diletakkan terlebih dahulu. Setuju. Baik, sikit mungkin Papa Berry. Sebenarnya saya just nak kembangkan sikit lah apa yang Sufi cakap tu. Dalam utopia demokrasi, dia tak sepatutnya media itu mempengaruhi atau menguasai politik, dan juga tak sepatutnya politik itu mempengaruhi dan menguasai media. Mereka ni adalah dua entiti yang sebenarnya suka atau tidak simbiosis antara satu sama lain. Sebab politik kerja dia mentadbir, mengeluarkan keputusan, melaksanakan arahan, mengeluarkan dasar, bertindak dan sebagainya. Media sepatutnya tugas mereka sama ada hendak amplify perkara yang betul ataupun untuk mengkritik perkara yang tak betul. Ayat mudahnya, media ini sepatutnya menjadi medan semak dan imbang. Itu yang paling utama. That is the niat. Kenapa politik tak lepas pasal media? Macam Sufi kata tadi lah, dia akan berlaku framing. Media ni akan menjadi alat propaganda bagi pihak kerajaan dan sebagainya, atau bagi pihak parti. And then kemudian akan berlaku sekatan-sekatan. Kalau tak ada framing media pada Dr. Seri kan, kena banyak sangat sekatan kan. And then kemudiannya akan berlakulah intimidasi, seperti penahanan mereka yang bersuara dekat social media dan sebagainya. Sufi pernah kena ke dalam, saya pernah kena ke dalam. Itu masalah bila politik menguasai media. Okey, media pula tak boleh menguasai politik juga, tak boleh mempengaruhi politik. Dia akan jadi politik itu dikawal selia, ditentukan siapa naik siapa turun oleh media. Macam yang berlaku banyak dekat Amerika Syarikat sebagai contohnya kan. Konglomerat besar ini, media sebagainya, Bloomberg lah, apa semua tu, mereka yang tentukan siapa yang akan naik ke atas. Mereka yang akan kontrol naratif itu. Sampai orang politik kalau nak bertindak, nak cakap apa-apa, kena ikut cakap media. Akhirnya ada sekelompok kapitalis yang memegang media tu pula yang mengawal politik. So at the end of the day, sepatutnya media ini dengan politik dia bertindak sebagai semak dan imbang. Dia kena, media ini sebenarnya bab kata Sufi lah kan, it's the voice of the people sebenarnya tau kan. Media ialah suara rakyat sebenarnya. Suara rakyat marhain yang kadang-kadang mereka tak berparti. Mereka tidak mampu untuk bercakap dalam kapasiti parti, kerana kebanyakan mereka tidak berparti, ataupun mereka ini kurang aktif dalam parti. Tetapi mereka nak suara mereka didengari, dan media sepatutnya amplify suara itu. Sebagai contoh mudah, katalah kita nak berbicara berkenaan dengan isu kita ambil isu yang paling sensitif sekarang ini, iaitu berkenaan dengan tanah perkuburan dekat Semenyih tu kan, yang Sufi cover baru-baru ni. So sekarang ini penduduk di situ nak menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Mereka tak puas hati. Kenapa satu tanah kubur dibuat dikawal oleh syarikat asing, syarikat yang bukan Islam, bukan Melayu. Dan kenapa pula boleh katakan separuh pergi ke tanah kubur kan, ada rizal Melayu, separuh lagi dia orang ambil. Kenapa tak buka open tender boleh syarikat Melayu sebagainya? Kenapa nak macam tu? Kenapa nak kena bypass panjang sampai berapa kilometer? Banyak persoalan. So media sepatutnya tolong amplify. Dan kerajaan pula, bila media dah amplify benda tu, jangan pula anggap media dia nak mengasut. Kalau semua benda yang dilaporkan tu masuk lampau. Sebagai contoh kan, kalaulah kita melaporkan something yang bersifat mungkin attack dasar kerajaan sebagainya, tiba-tiba pula media ini kena saman, ataupun kena tangkap, ataupun dipanggil dan sebagainya kan. Itu yang merupakan satu intimidasi sebenarnya. Dan dekat Malaysia ini jangan risau, media tak akan berusaha politik. Memang tak ada. Dan kerajaan, mana-mana kerajaan lah, contoh even PAS pun dah datang, Perikatan Nasional jadi kerajaan contohnya, mereka dah ada media mereka, iaitu Harakah sebagai contoh kan. Biarlah Harakah saja buat naratif kerajaan, biarlah Harakah saja buat tu. Media-media lain biarkan. Jadi macam media Papa Berry boleh menjadi semak imbang kepada Harakah Daily, betul? Gitu.